Sini ada 1, 2, 3, 4. 4 bekas sabun. Oh, saiz besar juga ni. Kalau buai, rugi saja. Jadi, lu rasa lu nak ambil untuk buat guna. Lu nak nan ni. Nak nan ni, saya bayar dalam bekas ni. Mula-mula, lu nak potong bekas sabun di bahagian agak-agak rok lah dengan pisau ni. Oh, Alhamdulillah rok. Kita potong gini. Ikut je laluan ni. Kalau ikut ke perancangan lu, dalam ni lu nak letak tanah. Lepas tu, dalam ni lu nak letak air. Tapi sebelum letak tanah dengan air ni, kena bagi hilang dulu bau sabun. Kuat sangat ni, kena basuh dulu. Sebelum lu letak tanah dalam ni, lu kena letak kain dulu di lubang botol ni. Fungsi apa kain ni? Fungsi dia untuk hisap air daripada bawah ni. Kain bekas lagi tu kita nak letak air. Jadi kain ni yang akan hisap air, lepas tu buat naik di kuasa tanah ni. Lepas tu barulah kita masuk ke tanah. Kalau boleh carilah tanah molek ni. Tanah ni bagus ni sebabnya ada cacing. Bila ada cacing, ni cacing. Bila ada cacing, tanah tu subur. Lu tak si letak satu jenis tanah je dalam ni. Hajatnya lu nak campur dengan tanah pembakaran. Tanah pembakaran ni tanah tempat bakar daun dengan batai-batai kayu. Sebagai baja dah. Permukaan atas ni kita letak tanah ni balik. Masuk ke air dalam bekas ni. Lebih kurang level ni pun okey dah. Okey, cukup. Letak ke ni. Duk atas. Tak jatuh kata. Tangan lelon ni akar pucuk bayar. Kita nak cocok dia ni. Cara nak cocok dia mudah je. Guna jari. Masuk. Tekan ambus sikit. Akhir sekali, kenalah jiru bagi air sikit. Jadi ke tak jadi, kita kena tunggu dalam seminggu atau 2 minggu. Sama ada dia keluar pucuk ke sikit. Kalau keluar pucuk, mana dia? Hak lo buat ni jadi. Siapa nak try buat di rumah? Boleh lah try. Terima kasih. Agak sudi like, share dan komen.